Hari ni ada sebuah Audi Ni Audi Q7 3.0 diesel V6. Okey, masalah dia ni owner bagi tahu kita keretanya naik 20 je, sebu habis. Tak boleh pergi lah kereta. 6 piston naik 20. Cuba bayangkan, habis pergi pun 30 Memang betul-betul sebu kereta ni. Okey Bila kita scan diagnose, kereta ni dia keluar terbekut lah. Terbekut dia, common rail dia low pressure. So, untuk kes-kes macam ni, dia ada, kalau 6 piston bermakna 6 nozzle. Kalau diesel ni Jadinya, bila kita check, kita tengok dia punya yang sebelum ni, nozzle dia ni, banyak kesan bocor tau. Kesan bocor. Jadinya, kita kena buka semua sekali. 6 nozzle kita kena buka. Apa yang kita jumpa lepas tu? Okey, sini. Lepas kita buka nozzle tu, okey, nozzle tu macam mana? Okey, kita tunjuk sekali nozzle tu. Ni adalah nozzle dia. Nozzle. Dia ada 6. Sini pun ada. Ni pun sama juga. Ada nozzle juga. Ni nozzle juga. Ni nozzle juga. 6 nozzle ni kita kena buka. Baru kita tahu. Bila kita dah buka 6 nozzle tu, ni washer dia. Putus. Semua bocor ni. Jadinya, bila washer tembaga ni bocor dekat bahagian nozzle, automatik kereta ni akan loose compress. Bila loose compress, memang tak boleh pergi lah kereta. Injector tembak, tapi kereta loose compress, memang tak boleh pergi kereta. Lepas tu, yang kedua dia, dekat nozzle, batang nozzle tu, dia ada satu O-ring tau. Ni, O-ring dia macam ni. Ni ada 6 lah. Tapi yang lagi 2 tu dah hancur dah. Kurus-kurus ni. O-ring ni tadi ni, dia sekat daripada minyak hitam masuk ke kawasan compression tu. Sebab dia punya valve cover ni, untuk nozzle ni, dia tak macam kereta-kereta yang lain tau. Dia sebatang bertutup. Kalau untuk Audi Q7 ni, dia separuh, lagi separuh tu jalan untuk minyak rolling, cam apa semua tu. Cam dia punya lash apa semua tu. Jadi bila O-ring ni bocor, minyak hitam tu akan naik atas. Tu yang banjir kita. Okey. Jadi kita pun dah tukar ni. O-ring kita dah tukar. Yang washer ni kita pun dah tukar. So washer ni kita upgrade terus lah. Upgrade terus washer dia, kita cari yang macam ni terus. Yang lebar, lubang tengah ni ngam-ngam dekat nozzle punya tu. Lubang tengah ni. Kalau yang lama dia kecil macam ni. Jadinya bila kereta ni 3.0, bila 3.0 ni enjinnya kuat. Kalau setakat washer halus macam ni, memang tembus punya. Kita upgrade terus pakai yang ni, tebal dan lebar. Jadi nozzle tu betul-betul rapat dengan kawasan head tu. Okey. Kita pun dah check balik, trouble code pun dah boleh padam. Kereta pun dah normal, dah ada power. Cuma satu masalah dia, nozzle dia satu rosak. Untuk enjin V6 ni, dia kalau satu nozzle tak hidup ataupun kurang fungsi dia tak rasa tau. Tapi kita boleh check, kita rem kereta tu, kita rasa dekat injektor tu. Injektor yang tak berfungsi ataupun dia spray dia tak cukup, pinking dekat situ terlalu kuat. So masalah kat situ. So nanti kita akan bagi tahu customer lah untuk tukar. Sebab kalau tak tukar, dibiarkan, bila dia overtake, memang boleh menyebabkan piston tu lebur. Okey? Okey lah. Itu saja untuk video hari ini. Assalamualaikum.